Assalamualaikum. Sekarang kita berada di RNA Seremban bersama dengan Syami. Kita akan ke Melaka ya. Nak pergi ke M2 project guys. Syami ada project. Saya teman Syami je. Nak gaduh dulu. Mana kunci motor? So korang layankan je lah video ni. Nanti kan ada projek daripada Syami. Berdua hari ni. Sana boleh keluar ke? Ha? Sana boleh keluar ke? Ada. Sini lah. Siap dah? Ha? Ready dah? Dah ready dah? Bismillah. Tak ada dah wire-wire lepas ni. Alamak, kantut ya. Cik. Bismillah. Tim. Let's go. Asal. Apa hal kita ni? Salah, kena. Oh, berpusing kita hari ni ya guys. Mantap. Oh, kita ke Melaka guys. Let's go guys. Corner guys. Corner guys. Asal dia break guys. Dah strong Bayatul tak senggok e-wallet RFID. Kena masuk area motor guys sebab tak ada duit guys.
depan lagi lah gerbang dia. Woi, batu. Adalah. Kita tak lalu gerbang ah, kiri ni. Kiri depan tu. Oh, depan gerbang tu. Oh, bahaya. Air keruh guys. Air keruh. Oh, tak sampai. Gerbang dia kat sana. Alah. Corner guys. Corner right guys. Asal ada lubang ni guys. Weh, bukan asap hitam guys. Kanan jeng. Bahaya. Tak lama lagi guys. Dah pukul 10 dah guys. Cepatlah wonton. Wah, number plate dia Pro 2 guys. Pro Ninja. Kereta ni break guys. Traffic light merah guys. Ambulan. Kepala ibu. Metal. Okey, rasa laju kan? Okey lah. Tapi bukan kita hijau kan? Oh, kita hijau. Oh, depan ni je guys. Tak lama dah guys. Depan ni je guys. Lost. Jom jimat guys. Kereta ni kenapa guys?
Oh, kereta KL patutlah. Nak sampai dah guys. Depan lagi guys. Mana ni? Roundabout. Left ni tu. Silap guys. Oh ni guys. Dah sampai guys. Sampai guys. Guys. Itu ada orang tu. Masuk sini guys. Mahal guys. Motor mahal guys. Battery status full. For the ride guys. Ui, motor mahal guys. Kat depan tu. Uish. Apa? Macam Bugatti pun ada. Oh tu Didi. Ya, ini OBD, ini OBD. Ini voltage bateri motor memang dia akan ada. So kalau untuk S1 tak ada lagi lah. Belum lagi. Okay, so ni link dengan phone. Kena masuk Bluetooth. Dah pening lah. Oh, Belum masuk. oh dia kata lagu Selena Gomez. Ini daripada phone lah, direct semua ni. Direct semua daripada So phone. lagi? So Waze semua, data semua dia akan ikut lah yang phone ni. Oh WhatsApp pun ada. WhatsApp pun ada. Tapi WhatsApp ni kalau kita tekan dia hanya keluar Siri. Dia tak akan keluar text message daripada siapa apa untuk kita baca apa tak. Semua dia akan oh baca Siri, kan. Siri akan bacakan lah. Oh si Telegram pun samalah. Sama. Google Map. Oh Siri lah. Oh ni bateri phone semua lah. Yep. So kalau ada kado, dia akan extend Dia kat akan sini lah. pairing dengan kado terus lah. Oh smart tu. Itu kalau nak back ni macam mana? Nak back ni dengan CD. Oh tekan exit cigi tu. And then kalau nak Masuk balik tekan tu. Okay baik-baik. Ni kamera depan. Depan belakang. Ini belakang. Ini belakang. Boleh tukar lah kan? Boleh. Depan belakang. So dia akan record at the same time lah depan belakang. Dia auto record lah. Auto record. Tapi ni dah boleh record ni dah ada memory card lah. Dia memang akan auto record. Cuma dia punya storage tak besar. Tak besar. Kalau dalam built-in storage berapa? 8 GB lah. Oh. So 8 apa suggest mana? 8 GB better dah. Kalau nak storage banyak, better tambah. Storage ni untuk apa je? Untuk kamera. Kamera je lah. Kamera dan dengan update software. Oh software. Macam mana Ami? Nak tambah apa lagi? Tapi ni apa? Sikit Tembak lah. Itu je kita akan letak. Oh, okey. Kena pasang lah.
smart. Mantap. Server connected. Masuk. Mantap. Ni tapi aku nak motor aku je. Baru kita boleh test Cai Gai. Baik doh Cai Gai. Okey. Oi, boleh touch screen kan. Oi. Bapa. Okey. Time Jamila nak masuk lane. Sebaik kereta ni kecil Viva ni. Alah dia pula. Aduh. Tak strong lah tukar lane. Bu. Macam ni. Oh 3 bar lagi. Banyak lagi minyak. Sempat ni balik. Abah kau, aku tak ada balon pun. Aku tak ada tahu minyak aku berapa. Aku kena isi kan bila aku dah lepas 200 lebih. Macam tu. Tot. Pecah lah. Kau motor, kau kena sedar. Masuk highway dah guys. Kita akan balik ke sivilisasi guys. Kanan kan. Kat sini. Guru. Guru. Buatkan trafik tunduk je. Awet bakar. Guys, itu saja. Orang gadis ni. Harap korang suka lah video ni.